Projek pembinaan Skills Johor di Kota Tinggi Johor bernilai 107 juta ringgit kini mencapai 98.5% kemajuan fizikal. Ia bakal menjadi mercu tanda ekosistem pendidikan teknikal dan vocational bersepadu di negeri itu yang mampu menampung kapasiti sehingga 6,000 pelajar. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata Skills Johor akan diletakkan di bawah penyelarasan Majlis Bangunan Bakat Johor JTDC. JTDC akan memastikan bangunan bakat Johor disepadukan dengan keperluan sebenar pasaran kerja yang sedang berkembang pesat. Jaringan kerjasama bersama pelabur dan industri terutamanya yang beroperasi dalam zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ juga sedang diperkukuh bagi menyediakan tenaga kerja berkemahiran, seterusnya menjanjikan gaji lumayan untuk orang muda Johor. Beliau yakin usaha itu akan memperkukuh Johor sebagai destinasi pelaburan pilihan, seterusnya membuka laluan kepada mobiliti sosial melalui pendidikan, latihan dan pembangunan bakat tersasar.